Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan-tuan. Temu kita di Amber Channel tuan-tuan. Lama tak buat video lah. Okay, kita kongsi balik video yang terbaru lah. Kita kongsi sikit pasal cruising lah. Okay, ramai tak tahu kot, jarang jumpa cruising. So cruising ni dekat SIP pun dah ada cruising lah. Okay, special edition tahun 2020, buatan SIM lah. So SIM tahun 2020, cruising. Masa jual dulu awal-awal saya dalam 18-19 ribu kot harga dia. So kita beli second je lah untuk rasa-rasa yang buat-buat rasa. So dia punya exhaust dia cantik. So dia punya design pun memang mantul ke lah. So memang minat dia punya design lah. Cantik dari segi lampu depan dia LED. So memang cantik lah. So hari ni kita nak share sikit pasal motor ni. Masa saya beli dulu motor ni okey je. Cuma bila saya dah pakai dalam 2-3 bulan tu, dia ada leaking kat bawah ni. Kat bawah ni ada minyak hitam leaking. So memang saya tak suka je ni. Dia ada leaking ni. So apa saya buat, saya study tengok rupanya memang minyak hitam daripada kerosakan oil seal dekat water pump. So dekat water pump ni sebenarnya dia ada special indicator lah. Ada satu lubang kat bawah ni. Lubang kat bawah tu dia akan keluar sama ada minyak ataupun coolant. Kalau keluar minyak, maknanya dia punya oil seal dia rosak. Ataupun dia keluar coolant, menandakan dia punya mechanical seal dia rosak, yang kontrol air tu lah. So apa yang saya buat ni, awal-awalnya rosak ni lah oil seal lah. Tapi bila nak buka, nak ganti oil seal, kita kena ganti sekali mechanical seal. Disebab ada sekali. So untuk rectify ni, kita kena buka cover ni sekali, kotak enjin sebelah sini yang magnetic punya area. So kita kena buka lah. So kena buka tu, kena ganti minyak agak lah. So banyak benda nak kena buat agak lah. Ganti minyak, coolant kena flush. So coolant dia dekat sini pump. So dia tarik coolant dia daripada radiator kat sini. So spare tank dia sebelah sini lah. Spare tank sini. So sini dah tutup tadi. Ok lah. Dah buat flushing semua. Hopefully tak ada lagi leaking lah kan. So itulah. Saya kalau kenderaan ni saya tak suka kalau ada leaking minyak ni. So tak ada minyak apa semua, saya tak suka ada leaking sikit pun. Saya dah buat baik. So tak apa, kita pakai dulu. Kalau ada siapa-siapa minat nanti kita boleh let go lah. Tapi rasanya pakai lama kot. So dia punya sistem dia cantik tak. Ok lah, nampak SIM lama dah dia punya design ni. Tapi nampak sangat-sangat aerodynamic lah ni design. So ini owner awal dah tukar. Owner saya dah tukar. Tengok dari belakang sikit. Nah, ini design. So ni cruising. So tengok depan sikit. So ni apa nama dia punya radiator. Kunci kat sini. Meter dia macam ni. So daripada depan sikit. Oh, saya ada limited space lah, tak nampak sangat. Ok, ni je kongsian kali ni. Hopefully hopefully problem solve lah. Ok, nanti kita jumpa lagi. Kita buat perkongsian benda lain pula. So kat sini apa yang saya tukar tadi So bila kita buka area ni, kita kena ada satu gasket yang besar tu. Gasket untuk cover besar ni. Lepas tu gasket untuk water pump. Lepas tu dia punya mechanical seal, oil seal. Lepas tu alang-alang kita tukar sekali dia punya water pump shaft. Lepas tu dia punya washer untuk water pump. Lepas tu water pump punya apa nama, impeller semua saya tukar sekali. Sebab nampak macam makan-makan sikit. So impeller dengan dia punya seal lah. So apa lagi tu je lah kot. Lepas tu kita tukar flushing, masuk minyak coolant lah sikit. Tu je lah. Lepas tu minyak hitam. Ok, settle. Nanti kita berkongsi lagi di lain session lain lah. So saya nak pasang ini dan pasang ni pula. So ada dua benda yang masih lagi belum pasang. Ok, terima kasih kerana masih lagi kekal jadi subscriber Amber Channel. So
Tadi kita lupa lagi next. So nanti banyak cerita pasal ni lah. Kita buat service CVT. Oh sorry, tak cerita pula tadi. So exhaust pun kena buka tadi. Tapi oleh kerana dia ada oxygen sensor, so kita buka je dia punya tu, letak bawah je. Kita tak, kita cabut keluar lah. Okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum.